Kerajaan Kelantan tidak bersandarkan kepada asas perundangan munasabah. Seterusnya, tuntutan royalti petroleum bernilai 12 bilion ringgit. Kerajaan Kelantan terkejut dan kecewa dengan kenyataan Menteri Keuangan. PAS daripada Kelantan kami dan terkejut dengan kenyataan Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul ingin melahirkan rasa duka cita. Hasil petroleum yang dikeluarkan dalam kawasan tidak melebihi 3 batu batika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Muhammad Rafiq dalam siaran buletin utama untuk mengupas isu-isu di negara. Isu kita pada hari ini, benarkah Kelantan tidak layak dibayar royalti petroleum? Satu analisis fakta dan perundangan. Isu ini timbul hakikatnya kerana terdapat wakil-wakil pemimpin di negeri Kelantan yang mengutarakan dan menyuarakan sedikit kesedihan apabila negeri Kelantan tidak dibayar royalti untuk hasil petroleum di negeri mereka. Sebagaimana yang telah diumum oleh beliau mengatakan bahawa kerajaan pusat telah pun membayar royalti. Hingga setakat ini, sebagaimana kenyataan Menteri Besar dalam Dewan Undangan Negeri, bahawa Kelantan tidak menerima sebarang royalti minyak daripada kerajaan pusat. Apa yang disebut ialah dalam bentuk waisan. Untuk makluman, kita waisan ni kita tidak iktiraf sebagai ganti kepada royalti minyak. Yang jelasnya perjanjian antara kerajaan pusat dengan Petronas dengan kerajaan negeri ialah royalti, dan sebarang pembayaran lain per royalti maka dia tidak menepati kaedah perjanjian yang telah ditandatangani. Oleh kerana itu kami ahli Parlimen PAS daripada Kelantan menuntut supaya kerajaan menunaikan janji sebagaimana reform yang cuba dilaksanakan di peringkat kerajaan Malaysia Baru. Menurut kenyataan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri, kawasan pengeluaran hasil petroleum di luar kawasan perairan negeri Kelantan itu melebihi jarak yang telah ditetapkan. Kawasan berkenaan adalah Blok PM301 dan Blok PM2 dan ia melebihi 3 batu nautika. Namun masih berada di perairan Kelantan, manakala kawasan pembangunan bersama Malaysia Thailand MTJDA dan kawasan pengaturan komersial di antara Malaysia dan Vietnam PM3 adalah kawasan persempadanan yang masih belum dimuktamadkan antara negeri berkenaan. Menurut kenyataan itu lagi, Kerajaan Persekutuan telah menerima bayaran 2.1 bilion ringgit daripada kawasan tersebut sejak 2005 tahun lalu. Memandangkan kawasan berkenaan melebihi 3 batu nautika, Kerajaan Kelantan tidak layak dari segi undang-undang untuk mendapat bayaran hasil pengeluaran. Tambah kenyataan itu lagi, Kerajaan Persekutuan bagaimanapun membuat bayaran berjumlah 142.6 juta ringgit kepada negeri Kelantan yang dikreditkan ke akaun Amanah Ihsan Negeri. Daripada jumlah tersebut, 100 juta disalurkan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan bagi membiayai program seperti bantuan bencana, persekolahan dan membaiki rumah. Malaysia mula aktif dalam industri petroleum sekitar tahun 1970-an selepas penemuan minyak dan gas di luar pesisir pantai Terengganu, Kelantan dan Sarawak. Dan sebenarnya, pada tahun 1974, Parlimen meluluskan Akta Pembangunan Petroleum 1974 dan akta ini memberi kuasa penuh kepada Petroleum Nasional Berhad untuk memiliki dan mengurus semua sumber petroleum di Malaysia. Datuk Ahmad Bashir berkata tanpa kebebasan untuk memfailkan zaman baru dan atas persetujuan kedua-dua pihak, Hakim juga tidak membuat perintah terhadap kos. Ia selepas Peguam Alia Eliana Ahmad Mahriz yang mewakili Kerajaan Kelantan memaklumkan pihaknya memfailkan notis pemberhentian untuk tidak meneruskan saman itu. Kerajaan Kelantan telah menarik balik saman sama terhadap Petroleum Nasional Berhad Petronas yang dinamakan sebagai defendant pertama melalui notis pemberhentian saman yang difailkan pada 13 Mei lalu. Pada 2 Julai 2014, Mahkamah Persekutuan mengarahkan kes saman itu dikembalikan kepada Mahkamah Tinggi dan diselesaikan melalui hujahan berkaitan isu undang-undang tanpa perbicaraan penuh mengikut kaedah 14A Kaedah-Kaedah Mahkamah 2024. Kerajaan negeri selaku memfailkan saman terhadap Petronas sebagai defendant tunggal pada 30 Ogos 2010. Bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan percaya dalam permohonan untuk menjadi pencelah dan dinamakan sebagai defendant kedua. Kerajaan negeri menuntut syarikat minyak itu membayar tunggakan dan pembayaran tunai masa hadapan bagi hasil minyak yang dikeluarkan di pesisir pantai Kelantan, seperti yang termaktub dalam perjanjian cari gali petroleum.
kerajaan negeri itu turut menuntut bayaran ganti rugi dengan kos bagaimanapun. Ia tidak menyatakan jumlah spesifik tuntutan terhadap Petronas. Dalam saman itu, kerajaan negeri itu menyebut dalam Perjanjian Petroleum Kelantan yang dimeterai pada 9 Mei 1907, Petronas perlu membayar secara tunai 5% daripada hasil minyak sama ada daripada usaha cari gali di kawasan pantai atau di pesisir pantai. 7 Mac lalu, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata kerajaan persekutuan akan membayar royalti minyak kepada Kelantan selepas selesai prosedur penarikan balik saman terhadap Petronas dan kerajaan pusat. Sebagai balasan kepada negeri-negeri, Petronas bersetuju membayar 5% bayaran tunai kepada kerajaan negeri yang menyerahkan hak petroleum mereka. Pada 9 Mei 1975, satu perjanjian telah ditandatangani antara Kerajaan Negeri Kelantan dan Petronas. Isi penting perjanjian ini adalah Kelantan menyerahkan hak petroleum kepada Petronas secara sepenuhnya dan sebagai balasan, Petronas akan membayar 5% daripada hasil petroleum yang diperoleh. Hujah penyokong di pihak Kelantan, perjanjian tersebut tidak menyebut had 3 batu nautika. Ia menyatakan bahawa petroleum yang diperoleh di Kelantan dan maka sebarang hasil petroleum berhampiran negeri tersebut wajar dibayar royalti. Dari sudut kontrak, jika sesuatu perjanjian telah ditandatangani secara sah, ia mengikat kedua-dua pihak. Terima Datuk Speaker untuk makluman ahli-ahli Dewan. Setakat ini belum ada sebarang perbincangan ataupun perundingan yang dibuat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam isu ataupun dalam perkara royalti petroleum. Apa yang ada ialah pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Pertama ialah di dalam mesyuarat Majlis Cawangan Negara baru-baru ini, dan yang kedua ialah dalam jawapannya di Parlimen apabila ditanya tentang isu royalti ini. Dan dalam kedua-dua jawapan itu, Perdana Menteri dengan secara jelas menyebut bahawa kerajaan persekutuan akan membayar royalti tersebut. Cuma dalam parlimen itu dia sebut dia akan bayar 20% berasaskan keuntungan. Apa yang dituntut oleh kita, kerajaan negeri, ialah apa yang termaktub dalam perjanjian berdasarkan Akta Petroleum 1975, iaitu menyebut Petronas mesti membayar kepada kerajaan persekutuan 5% dan kepada kerajaan negeri 5% hasil daripada pengeluaran petroleum. Jadi itulah yang menjadi asas kepada tuntutan kita kerajaan negeri. Adapun kalau kerajaan pusat berhasrat untuk membayar lebih daripada 5%, memang kita alu-alukanlah. Tapi kalau kita dapat 5% pun sudah dikira baik bagi pihak kerajaan negeri. Manakala jawapan bagi soalan B, adakah kerajaan mengadakan perbincangan dengan negeri Terengganu? Setakat ini belum ada sebarang perbincangan dibuat dengan pihak kerajaan negeri Terengganu dalam isu royalti tersebut. Terima kasih. Isu yang ketiga iaitu isu 3 batu nautika, hujah kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan berhujah bahawa sempadan negeri di laut hanya setakat 3 batu nautika dari pantai. Telaga minyak Kelantan terletak kira-kira 150 km dari pantai. Maka ia berada di kawasan pelantar benua Continental Shelf, iaitu di bawah kuasa persekutuan. Malaysia juga terikat dengan Konvensyen Undang-Undang Laut UNCLOS yang membezakan perairan negeri, zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua. Oleh itu, kerajaan pusat menyatakan bahawa pengeluaran minyak tersebut bukan dalam sempadan negeri Kelantan semata. Parlimen ditangguhkan supaya isu tentang royalti minyak ini petroleum ini dapat dibahas dan dipanjangkan lagi. Dan saya telah mendapat beberapa penemuan baru selepas Parlimen ditangguhkan akhir tahun lepas. Dan kita tetap tidak bersetuju sama sekali dengan jawapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri di Jabatan Menteri tentang isu 3 batu nautika. Dan di sini saya telah membawa 2 dokumen penting. Yang pertama adalah surat Petronas kepada Kerajaan Negeri Terengganu yang dihantar oleh Petronas
pada 16 September 1978. Kalau isu 3 batu nautika itu dipertikaikan, dan memang telaga-telaga minyak yang Terengganu itu memang di luar, melebihi 3 batu nautika. Dan dalam surat ini kepada Petronas, kepada pegawai kewangan negeri Terengganu menyebut dengan jelas bahawa anggaran bayaran royalti minyak petroleum 1979 yang berjumlah 3.2 juta ini disebut sebagai bayaran royalti. Jadi tidak timbul sama sekali isu wang ehsan, isu 3 batu nautika ataupun isu untuk menafikan harta mana-mana telaga yang dijumpai di luar pantai ataupun offshore. Jadi Isu yang seterusnya adalah perkembangan politik dan isu wang ehsan. Isu ini sebenarnya menjadi sangat hangat sekitar tahun 2009. Kerana apa? Kerana kerajaan persekutuan ketika itu memutuskan untuk menyalurkan bayaran dalam bentuk wang ehsan, bukan royalti. Perbezaannya, royalti adalah hak berdasarkan perjanjian dan dibayar terus kepada kerajaan negeri. Manakala wang ehsan pula merupakan bantuan ehsan dan disalurkan melalui agensi persekutuan. Kerajaan negeri Kelantan ketika itu tidak bersetuju kerana ia dilihat memihak kepada sebelah pihak sahaja. Wang ehsan ni kita terima lah. Tapi bukan royalti. Nama pun wang ehsan. Wang ehsan ni semana kata MB tadi, orang nak bagi dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak bagi. Dia nak bagi sikit, dia bagi sikit. Nak bagi banyak, bagi banyak. Memang tak sama. Saya tak ingat dengan detail, cuma kalau tak silap saya lah, dua kali ya kita telah terima untuk tahun 2019. Yang baru ni yang 15 juta, baru ni yang terbaru. Jadi jumlahnya dalam tahun ni 28 juta. Kerajaan Kelantan menerima 2 kali pembayaran wang ihsan yang disalurkan terus kepada kerajaan negeri dengan jumlah keseluruhan 28 juta ringgit. Menteri Keuangan Lim Guang Eng pada Isnin menyatakan bahawa kerajaan pusat telah membayar wang royalti kepada Kelantan. Muhammad Amar berkata kerajaan Kelantan akan terus dan tetap menuntut wang royalti dan kerajaan persekutuan berjumlah 12 bilion ringgit bermula tahun 2009 hingga kini, atau 5% daripada pengeluaran hasil petroleum dan gas di kawasan tuntutan itu. Maka kita akan teruskan dengan analisis undang-undang. Hakikatnya, isu ini sebenarnya bergantung kepada tafsiran fasa dalam Perjanjian 1975, hubungan antara Undang-Undang Negeri dan Persekutuan, bidang kuasa maritim. Dari sudut perlembagaan persekutuan pula, hal ehwal petroleum berada di bawah kuasa persekutuan, namun negeri mempunyai hak tertentu berdasarkan perjanjian. Ini menjadikan isu ini bukan hitam putih, tetapi semakin kompleks. Maka sebenarnya, royalti petroleum merujuk kepada bayaran yang diberikan oleh syarikat petroleum kepada kerajaan negeri sebagai balasan terhadap hak meneroka dan mengeluarkan sumber petroleum di kawasan negeri tersebut. Di Malaysia, royalti petroleum biasanya merujuk kepada bayaran sebanyak 5% daripada hasil petroleum yang dikeluarkan daripada sesuatu kawasan. Bayaran ini diberikan kepada negeri yang mempunyai sumber petroleum sebagai pempasan atas penggunaan sumber asli mereka. Royalti ini juga penting kerana petroleum merupakan sumber ekonomi strategik yang menyumbang kepada pendapatan negara melalui ekspor minyak dan gas. Dengan adanya Akta Pembangunan Petroleum 1974 merupakan undang-undang utama yang berkaitan dengan pengurusan petroleum di Malaysia ialah Akta Pembangunan Petroleum 1974. Dan melalui akta ini, Kerajaan Persekutuan memberikan kuasa kepada Petronas untuk mengurus semua sumber petroleum di Malaysia. Petronas diberi hak eksklusif untuk mencari gali, mengeksploitasi dan mengeluarkan petroleum sama ada di daratan atau di luar pantai. Dan sebagai balasan, Petronas perlu membayar bayaran tunai sebanyak 5% kepada kerajaan negeri yang terlibat. Akta ini merupakan asas kepada sistem pengagihan hasil petroleum di Malaysia sehingga hari ini. Pada 9 Mei 1975, Kerajaan Negeri Kelantan telah menandatangani perjanjian petroleum dengan Petronas. Perjanjian ini ditandatangani oleh Datuk Muhammad Nasir, Menteri Besar Kelantan ketika itu, Tengku Razali Hamzah, pengerusi Petronas pada ketika itu. Dalam perjanjian tersebut, Kerajaan Kelantan memberi hak eksklusif kepada Petronas untuk meneroka petroleum di kawasan negeri tersebut. Sebagai balasan, Petronas perlu membayar bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang diperoleh.
dan bayaran ini perlu dibuat secara berkala kepada kerajaan negeri. Namun yang menjadi isu pertikaian royalti Kelantan, walaupun perjanjian ini wujud, pertikaian timbul apabila Kerajaan Persekutuan menyatakan bahawa medan petroleum berhampiran Kelantan sebenarnya terletak di luar sempadan perairan negeri. Menurut Kerajaan Persekutuan, sempadan perairan negeri hanya 3 batu nautika dari pantai. Jika telaga minyak berada di luar kawasan tersebut, ia dianggap sebagai milik Kerajaan Persekutuan. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan berpendapat bahawa Kelantan tidak layak menerima royalti petroleum secara langsung. Selepas pada itu, wujud pula isu royalti digantikan dengan wang ihsan. Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan bantuan kepada Kelantan dalam bentuk wang ihsan. Perbezaannya ialah royalti merupakan bayaran rasmi kepada kerajaan negeri berdasarkan perjanjian petroleum. Manakala wang ihsan pula merupakan bantuan keuangan kepada rakyat negeri, tidak diiktiraf sebagai hak negeri. Menariknya, menurut beberapa tokoh politik, perjanjian asal sebenarnya hanya menggunakan istilah bayaran tunai semata dan bukannya royalti atau wang ihsan. Oleh sebab itu, pada 30 Ogos 2010, Kerajaan Negeri Kelantan telah mengambil tindakan undang-undang dengan memfailkan saman terhadap Petronas. Tujuan saman tersebut ialah menuntut bayaran royalti petroleum yang didakwa tertunggak mendapatkan pampasan terhadap hasil petroleum yang dikeluarkan berhampiran Kelantan. Dan kes ini menunjukkan bahawa isu royalti petroleum bukan sekadar isu politik tetapi juga melibatkan perundangan dan tafsiran perjanjian. Beberapa pemimpin negara juga turut memberi kenyataan berkaitan isu ini. Bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak pernah menyatakan bahawa negeri yang mempunyai pengeluaran petroleum berhak menerima 5% daripada hasil petroleum. Selain itu, Menteri Besar Kelantan juga Datuk Ahmad Yaakob juga menegaskan bahawa negeri tersebut berhak menerima bayaran petroleum berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1975 dan isu ini turut dibincangkan dalam pelbagai sesi parlimen dan mesyuarat kerajaan. Hakikatnya, isu royalti petroleum sangat penting kerana melibatkan pembangunan negeri. Antara kepentingannya ialah pembangunan ekonomi negeri. Royalti petroleum boleh digunakan untuk membina infrastruktur, meningkatkan kemudahan awam, merancangkan pembangunan ekonomi negeri. Juga untuk kebajikan rakyat. Hasil petroleum boleh disalurkan untuk pendidikan, kesihatan, bantuan sosial kepada rakyat. Juga keadilan pengagihan sumber. Royalti petroleum memastikan negeri yang mempunyai sumber asli turut menerima manfaat daripada kekayaan tersebut. Dan secara kesimpulannya, isu royalti petroleum Kelantan merupakan isu yang kompleks kerana melibatkan undang-undang, ekonomi dan politik. Pertikaian ini berpunca daripada tafsiran perjanjian petroleum, sempadan perairan negeri, perbezaan pandangan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Oleh itu, penyelesaian yang adil dan telus amat penting bagi memastikan kepentingan rakyat serta kestabilan hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat terus dipelihara. Sekian, terima kasih.